Hai guys, Assalamualaikum. Kembali ke siri yang ke-18. Saya nak beritahu something je lah. Apa yang? First saya tengok rupa isteri saya tu kan. Saya tengok biasa je kan. Kali kedua saya macam dia macam ni tau, tengok sekali. Hui. Oh my god. Ustazah man. Aduh. Saya macam tak boleh tutup mata dah. Saya macam tengok saya buka mata saya besar, saya tengok macam like inilah masa depan aku macam tu. Lepas tu saya tengok tudung labu, pegang buku, cikgu, mesti cikgu sekolah agama ni. Saya dah memang aim lama dah. Memang target cikgu lah. Sebab saya suka sebab cikgu ni Sabtu Ahad dia cuti. Saya boleh bawa dia pergi jalan-jalan. Tapi memang saya aim cikgu lah. Lepas dah kenal lama lah, rupanya orang yang berjawatan. Cuti Sabtu Ahad susah dapat. Banyak program. Dalam hati, alamak, akulah nak bawa dia jalan-jalan Sabtu Ahad. Dia kerja. Tapi alhamdulillah lah, kerja saya pun Sabtu Ahad juga kan. Memang sesuai lah. Jadi kalau saya tak cuti, dia tak cuti, alhamdulillah win-win. Kalau saya kerja, dia cuti, memang kena tuntut lah. You asyik kerja je. You asyik kerja Sabtu Ahad, you tak sayang I ke? Kan dah susah. Jadi alhamdulillah, syukur. Lepas dah tengok sekali, terus jatuh hati, kata memang lock. Ini memang barang rare, memang apa jadi pun mohon maaf lah. Ini ke barang rare? Rare lah. Sanggup tau, daripada Johor 6 jam travel all over ke Raub untuk jumpa your mom, tanya restu dulu. Minta restu, lepas minta restu dia dapat restu. Alhamdulillah diberi tempoh untuk saling berkenalan. And then akhirnya alhamdulillah Allah satukan rezeki lah. Memang unexpected. Sangat happy. Moga-moga hari yang keempat ni baru nak lagi 4,000 hari pun nak macam ni juga. Nak berkepit macam ni, nak rasa kehangatan cinta tu, nak rasa nikmatnya berkahwin macam tu. Tak nak jadi macam orang lain yang lepas 4,000 hari je dah makin renggang. Anak dengan isteri je, suami macam dah tak manja dengan isteri. Saya tak nak macam tu. Kalau boleh nak sweet macam orang baru kahwin. Walaupun 4,000 hari, 40,000 hari, sama je. Anak-anak biarkan dia. Pandailah hidup. Dia macam pergi cuci tangan sendiri. Dia pergi buat kerja rumah sendiri, masak sendiri, basuh pinggan sendiri, pandai-pandai. basuh baju sendiri. Semua buat sendirilah. Beli kari. Betul, pandai-pandai. Mak dengan abang nak keluar dating. You all pandai-pandai. Susu baju sendiri Dah 3 tahun nak umur. buat susu pun buat sendiri. Kita 3 tahun kita dah ajar dia cuci pinggan macam mana, basuh susu, baju susu sendiri, kita dah ajar. Jadi apa-apa awak-awak pandai-pandai ya. Macam tu. Jadi mak abah dia boleh jalan-jalan lah. Kita orang boleh pergi bercuti, boleh tinggalkan orang sebulan. Berani kau saja. Memang tak dapat lah boys. Sorry lah Mat, tak dapat. Bini aku ni sayang anak. Tengok pun dah tahu dah. Apa-apa dia tanya anak kita macam mana nanti. Anak kita macam mana nanti, tak boleh Mat. Kalau korang nak pergi cuti sebulan, korang silakanlah. Saya tak ikut lah. Saya doakan je lah.